keberanian yang dia ada, Syafiq pusing belakang dan terus rempuh keluar dari pondok telefon tu. Tapi entah macam mana, mungkin takut punya pasal, Syafiq tergolek atas jalan tu. Bila Syafiq tengok balik pondok telefon tu, makhluk tadi dah hilang. Dekat depan pondok telefon, Syafiq tercungak-cungak menggigil. Kaki tergetar-getar nak bangun. Mata dia meliar tengok sekeliling. Tak ada sesiapa. Jalan raya dah lengang. Syafiq dongak pandang balik ke arah pondok telefon tu. Cukuplah, seluruh badan dia dah menggigil. Motor kapcai dia ke dah tak peduli dah. Ganggang telefon lantaklah tergantung dekat situ. Yang ada dalam kepala dia cuma satu: lari sejauh mungkin. Syafiq mula berlari, tinggalkan pondok telefon tu. Dia menghala ke jambatan kecil nak balik rumah. Tangan dah menggigil. Sempat juga dia capai sebatang kayu dekat tepi jalan buat jadi pelindung diri. Baru beberapa tapak Syafiq lari tinggalkan pondok tu, tiba-tiba telefon awam dalam pondok tu menjerit kuat, mecah kesunyian malam yang kaku tu. Deringannya bergema sepanjang jalan yang sunyi, membuatkan jantung Syafiq berdegup kencang. Siapa pula yang kau public phone pukul 12 lebih ni? Macam mana boleh berbunyi sedangkan ganggang telefon tu dah tak letak balik, dah tergantung? Dan siapa pula yang nak angkat tu? Dia seorang je ada dekat situ. Syafiq palingkan pandan, pandang ke arah pondok telefon yang tengah berdering tu. Kring, kring. Bunyi dia nyaring berkali-kali macam meraung minta diangkat. Syafiq genggam kuat-kuat kayu dekat tangan. Otak dia dah menjerit-jerit suruh lari secepat mungkin, tapi kaki dia terpaku dekat tanah. Langsung tak mampu nak bergerak. Rasa macam ada sesuatu tengah panggil dia, suruh datang balik dekat pondok telefon tu. Bunyi deringan yang melengking tu membuatkan Syafiq rasa dipukau. Dengan badan yang terkaku, Syafiq rasa diri dia macam bergerak ke arah pondok telefon tu. Bunyi deringannya masih tak berhenti. Telinga Syafiq jadi berdesing, bingit betul. Dalam kepala terus terbayang suara perempuan sayu yang dia dengar tadi. Apa kena-mengena suara tu dengan telefon ni? Kenapa dia sebut pasal anak dia? Jiwa Syafiq meronta-ronta cuba menahan, tapi badan dia langsung tak mampu nak melawan. Ganggang telefon tu masih tergantung, bergoyang perlahan pada talian. Syafiq pejam mata sekejap, cuba kumpulkan balik kekuatan. Dalam hati dia tak henti baca ayat suci yang terlintas, surah Al-Fatihah, ayat kursi, 3 kul. Semuanya dia ulang-ulang dengan menggigil-gigil. Waktu tu dia serah diri bulat-bulat pada Allah. Sampai depan pondok telefon, Syafiq dengar jelas